Assalamualaikum, selamat datang ke The Great Escape. Dan sebelum ini, kalau anda semua nak tahu, mereka ni dah conquer pentas dengan mikrofon. Kita dapat saksikan hari-hari diorang training, hari-hari diorang bertungkus lumus. Sekarang ini kita nak mereka sendiri rasai pengalaman sebenar. Macam mana nak hadapi cabaran berada di luar. Kita nak tengok kepantasan mereka, kelicikan mereka, keaktifan mereka. Semuanya di Escape DJ. Are you ready guys? Ready! Mari kita saksikan. Ya, sekarang ini kalau anda dapat saksikan, kita ada 7 orang artis muda. Semua artis dah, semua nak panggil artis. Okey, tapi sebenarnya untuk cabaran yang mereka kena lalui, tak cukup diorang yang 7 orang. Kita nak jemput seorang lagi, boleh tak? Melengkapkan 8 orang yang ada dekat sini. Kita jemput Eric! Khabar Eric, baik baik. Okey, sekarang ni kita kena pecahkan mereka kepada 2 kumpulan, tapi sebelum itu mereka kena dan takluk. Okey, lepas tu kita akan singkirkan mereka hingga tinggal 2 orang sahaja, dan 2 orang inilah yang bakal menjadi ketua dan mereka layak untuk memilih ahli kumpulan mereka sendiri. Tapi kena ingat lepas pilih ahli kumpulan kena buat slogan, tagline untuk kumpulan. Okey, kita nak tengok siapa yang paling best. Sekarang ini mereka dah tunjukkan mereka punya can. Mari kita ke cabaran yang pertama, iaitu let's get down to business. Monkey business. Let's go! Let's go! Baik guys, sekarang ini kita akan mulakan dengan cabaran yang pertama, di mana kumpulan A akan mulakan dulu. Akmal, are you ready? Akmal, sorry. Nama apa? Akil. Ya, aku pun ni lah tak berkenan dengan budak-budak ni. Baik, Akil dan kumpulannya akan mulakan dahulu, di mana inilah cabaran monkey business. Mereka akan pergi by group, tetapi setiap ahli kena sampai ke checkpoint yang pertama, barulah ahli yang seterusnya akan menyusul. Tetapi untuk cabaran ini kita tak ada saingan bersama-sama kerana kita akan main time attack. Are you ready guys? Yeay! Baiklah, mari kita mulakan monkey business. Let's go! Dengan kiraan 3. 1, 2, 3.
menamatkan cabaran yang pertama, iaitu monkey business. Masih nak tahu kan berapa lama sama kita catatkan? Okay, berapa masa? Korang 15 minit, diorang berapa? 1 jam. Salah. Mereka mencatat masa selama 8 minit. Jangan gembira dulu. Walaupun mereka catatkan masa selama 8 minit, mereka akan dikenakan penalti kerana mereka berebut waktu nak main flying fox tadi. Kerana itu, mereka dikenakan penalti selama 2 minit. Tetap menang dalam perlawanan yang pertama. Let's go untuk cabaran yang kedua. Challenge yang kedua lebih mind blowing. Ini dia Zumba Relay. Let's go. Kita masuk di cabaran ataupun challenge yang kedua yang diberi nama Zumba Relay. Ya, di mana challenge kali ini lebih challenging kerana mereka kena melakukan aksi time attack dalam litar yang telah kami sediakan ini dengan menaiki basikal yang kita panggil basikal Jepang lah. Kalau zaman saya, zaman dia orang saya tak tahu lah kan. Orang kena race, lepas tu kena pass baton dekat diorang punya teammate. Dan setiap kali mereka berjalan, mereka kena sebut TCO escape. Kalau dia orang tak sebut, kita akan denda dia. Kita akan penalti mereka. Okey? Masih lagi time attack. Kita nak tengok siapa yang paling pantas. Tapi untuk permainan seperti ini ataupun challenge seperti ini, korang kena memikirkan strategi siapa kaki panjang, siapa kaki pendek, siapa jalan dulu, siapa jalan kemudian. Okey? Korang kena ingat ya, sebab korang yang kedua. Sebabkan kumpulan hijau menang tadi, kita bagi mereka jalan dulu. Are you ready? Dengan kiraan 3, 1, 2, 3.
masa 1 minit 50 saat. Dan sekarang ini kita nak tengok macam mana pula strategi daripada kumpulan biru. Sebab mereka telah ditewaskan oleh kumpulan hijau di pusingan yang pertama. Let's go! Are you ready kumpulan biru? Ready! Dengan kiraan 3, 1, 2, 3. Telah tamatlah challenge yang kedua, iaitu sumpah pilih daripada kumpulan yang kedua. Berikan tepuk. Dengan ini catatan masa yang mereka catatkan adalah 3 minit 4 saat. Kerana masih lagi kemenangan berpihak kepada kumpulan hijau. Okey, jangan sedih, relax. Lepas ini jom kita teruskan challenge yang ketiga, iaitu slingshot. Let's go! Okey guys, kita dah masuk di cabaran yang ketiga ataupun challenge yang ketiga untuk dua kumpulan yang akan bersaing kali ini. Cabarannya adalah kita akan bermain slingshot. Setiap kumpulan akan melakukan cabaran ini dan kumpulan yang melakukan cabaran ini haruslah masukkan air di dalam mulut dan simpan di dalam mulut, tak boleh keluar. Kemudian mereka harus lakukan sebanyak mungkin backflip atau flip ke depan ke belakang ke kan, untuk dikira sebagai markah. Jadi tadi adalah kumpulan biru yang menang. Kumpulan hijau yang menang. Apa kata untuk cabaran kali ini? Kita beri ruang kepada kumpulan biru untuk melakukan cabaran yang seterusnya. Saya rasa Ana akan sampai bulan tak?
Okey? Nas, okey Nanti dulu bawah. Uncle tengah pegang ni. Jangan kena flip tau. Okey? Okey guys. Pusing. Okey, kita beri temukan ke sana. Jadi. Buatlah dunia. Bye-bye dunia. Satu. Ya. Dengan kiraan 3, 1. Aku dah agak dari itu. Satu, dua, flip. Oh lama. Aku rasa kaki dia memang tak function dah bila dia kat atas lah. Tak buat apa-apa. Oh, dia fokus lah. Satu, dua. Dia telah naik. Dia tutup mata, taji. Kumpulan biru telah melakukan aksi mereka. Nampaknya mereka gagal untuk melakukan backflip secara sempurna. Jadi kita tengok apakah kumpulan hijau dapat menewaskan kumpulan biru. Baik sikit. Pusing! Herun. Hampir benda ya. Kaki. Apa tu? Siap dia ada geletik. Tapi kita dah tahu dah siapa pemenangnya. Kita berikan tepukan yang gemuruh untuk kumpulan hijau. Dengan ini kumpulan hijau memenangi kesemua pertandingan ataupun challenge. Berikan tepukan yang gemuruh. Okey. Tapi kumpulan biru jangan risau, jangan sedih. Okey. Walaupun korang kalah, kan, korang akan ada lagi satu benda yang korang kena buat, which is kita akan denda dia. Tangan terus, lepas itu kaki pun terus juga. Okey? Lagi. Ya. Itu dari saja, jangan buka tangan, jangan buka kaki. Jangan tahan itu slide. Okey? Kaki tangan ini saja. Jangan tutup pintu, Pak. Okey, ready? 3, 2, 1, go! Angkat kaki. Ready? 3, 2, 1. Angkat kaki. Okay, ready? 3, 2, 1, go! Angkat kaki. Okay.
3, 2, 1, go. Alright, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Escape PJ kerana menyediakan lokasi untuk kita beraktiviti hari ini. Korang semua gembira ke tidak? Gembira! Have fun or not? Yeah! Okey, macam challenge-challenge yang korang semua dah main tadi kan. Kita dah tahu ada yang menang, ada yang kalah kan. Tapi jangan sedih-sedih sebab apa? Even korang kalah pun, korang tetap akan dapat hadiah juga. Jom kita berikan tepukan yang gemuruh untuk kumpulan biru. Walaupun dia kalah, kita ada medal untuk mereka. Yang penting usaha mereka itu yang paling penting lah kan. Okey, bagi dekat kawan satu. Alamak, bagikan dekat kawan satu, bagikan dekat kawan satu. Bagi. Ya, satu lagi bagi kat kawan, bagi kat kawan. Okey, satu lagi. Awak pula bagi kat siapa? Right. Salam cinta kau adik-beradik ke? Okey, berikan tepukan untuk kumpulan biru. Okey, kerana berjaya melalui challenge-challenge yang kita berikan. Baik, seterusnya kita berikan tepukan yang gemuruh untuk kumpulan hijau kerana menang. Ini dia medalnya. Okey. Korang kena bagilah. Barulah ada apa ni? Ada semangat berpasukan. Right. Bagi. Lagi. Bagi ini. Bagi kat Darwish. Nak. Okey. Dah dapat semua? Okey, dah dapat semua. Baik. Okey. Sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada adik-adik yang sudi bersama dengan Abang Aril untuk challenge hari ini. Berikan tepukan untuk diri anda. Terima kasih juga untuk Escape PJ. Sampai sini sahaja kita punya program untuk hari ini. Tetapi jangan habiskan dulu sebab kita dah janji tadi kan, kita nak denda mereka. Let's go!